kad pengenalan kita ni bukan setakat identiti pengenalan diri je, tapi boleh simpan duit lagi. Ini cara semak dan keluarkan duit dalam IC yang ramai tak tahu. Share dan repost video ni supaya lebih ramai tahu. Untuk semak baki dalam kad pengenalan, anda boleh gunakan app TNG e-wallet, mesin kios Touch 'n Go dan mesin reload di stesen minyak atau kedai sebeneka. Kalau anda nak guna app TNG e-wallet, klik ikon TNG card, tekan add new card, masukkan nombor siri kad pengenalan iaitu nombor MFG dan nama pengguna. Anda boleh dapatkan nombor MFG ni dekat resit tambah nilai ya. Tekan butang add. Masukkan nombor PIN 6 digit anda dan baki duit dalam kad akan dipaparkan. Untuk keluarkan duit daripada kad pengenalan, anda boleh ke laman web eGumis di egumis.anm.gov.my. Klik bahagian pendaftaran kalau belum ada akaun. Masukkan maklumat diri dengan lengkap untuk daftar. Log masuk guna password sementara yang anda dapat di email dan tukar kata laluan baru. Lengkapkan maklumat pengguna. Klik dekat kotak purple ni untuk cari wang tidak dituntut anda. Masukkan nombor kad pengenalan. Kalau ada baki, ikut arahan untuk mohon pengeluaran macam isi maklumat bank dan upload dokumen sokongan. Hantar permohonan dan tunggu proses pengkreditan ke dalam akaun bank anda. Follow Excited.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.